Selain pada menjana ekonomi negeri Pulau Pinang sendiri, ekonomi kita pun boleh tahan juga. Oh, serius macam lubang tu tadi. Hai hai hai. Hai. Okey guys, hari ni aku bersama dengan Dan Solo. oh, Purnama tak bercahaya bila mana mentari tiada. oh lama Lan. Belanja satu kata-kata hari ini. Kata-kata hari ni Pesta Penang tiap-tiap tahun kami menanti. Tolong orang Penang, jangan lupa kami. Pesta Penang tiap-tiap tahun kami menanti. Tolong orang Penang, jangan lupa kami. Krista X. Tu jelah. Okey. Okey baik guys, hari ni aku bersama dengan Lan Solo. Yeah, mewakili KX lah malam ni Ya, daripada Krista Air. Okey Lan, saya nak tanya soalan lah. Yang mana soalan ni pun saya akan tanya pada yang lain juga. Pesta akan direhatkan selama 6 tahun. Aduh. Oh, dah adu dah Kau tak tahu aku pun lagi adu. Aduh. So kau sebagai antara favorite dekat Pesta Penang ni, ada suggestion ke ataupun ada apa-apa pandangan ataupun luahan sendiri yang kau nak cakap? Silakan. Tolong Pesta Penang ni kalau ikutkan dah jadi macam tradisi acara tahunan, konsert tahunan setiap artis, setiap penyanyi, selebriti yang buat persembahan kat sini. Kami kami wujud. Kami start main tahun 2001-2002. Bayangkan dah hampir 25 tahun. Tiba-tiba kata nak break 6 tahun. Allah. Mana kami nak main besok? Tahun depan kalau tak ada tempat, tolong dapatkan satu space yang sesuai untuk kita dapat berkumpul tiap-tiap tahun. Wow. Selain pada menjana ekonomi negeri Pulau Pinang sendiri, ekonomi kita pun boleh tahan juga. Oh, serius macam lubang tu tadi. Kita kena try job depan. Okay. Dan kami mengharapkan ini bukan kata apa lah, bukan soal rezeki saja, tapi memandangkan peminat kami yang jauh daripada Penang ni, kadang-kadang nak turun KL show lain kan. So bila Pesta Penang adakan platform dan ini kami rasakan salah satu platform yang terbaik untuk kami mendekatkan diri dengan penyokong kami, pendengar setia muzik kami. Jadi kami rasa sangat-sangat sedih bila kata nak break sampai 6 tahun. Lama. 6 hari kami pi pun kami rasa rindu. 6 tahun. Itu dia. Tolong. Lan, Krista X. Yeah.